Saya telah melalui 3 bencana kewangan yang sebenar. Zaman kemelesetan besar pada tahun 1929 ketika saya masih kanak-kanak. Krisis gelembung.com pada tahun 2000 ketika saya berumur 76 tahun. Tetapi krisis pada tahun 2008 itulah yang membuatkan seorang lelaki tua yang sudah biasa dengan kegilaan manusia seperti saya merasakan ketakutan yang sebenar buat kali pertama. Bukan kerana berapa banyak wang yang hilang, bukan kerana pasaran runtuh dengan begitu teruk, tetapi kerana saya telah melihat satu kebenaran yang lebih menakutkan. Orang-orang paling bijak di dunia telah menggunakan matematik yang paling rumit, model yang paling tepat dan teknologi yang paling canggih untuk bersama-sama mencipta malapetaka paling bodoh dalam sejarah manusia. Mereka bukannya tidak memahami risiko, tetapi mereka sengaja membuatkan anda tidak nampak risiko itu. Biar saya ceritakan satu kisah yang ramai orang terlepas pandang dahulu. Pada tahun 1998, Long Term Capital Management, Muflis, 2 orang pemenang hadiah Nobel dalam bidang ekonomi bersama dengan lebih sedozen pemegang PhD dari MIT dan Harvard menggunakan leverage 250 kali ganda sehingga rugi $4.6 bilion dalam masa 4 bulan. Kebanyakan orang fikir model mereka salah. Bukan begitu. Model mereka betul dari segi matematik. Model mereka menyatakan bahawa kebarangkalian untuk situasi ekstrim seperti ini berlaku adalah 1 dalam beberapa ribu dan situasi ekstrim seperti itu benar-benar berlaku. Jadi di mana masalahnya? Mereka mentafsirkan kebarangkalian 1 dalam 1000 sebagai tidak akan berlaku. Ini adalah kesilapan persepsi manusia yang paling serius. Saya memanggilnya keangkuhan kebarangkalian, probabilities arrogance. Biar saya gunakan satu analogi. Katakan kebarangkalian anda dilanggar kereta semasa melintas jalan setiap hari adalah 1 dalam 10,000. Secara matematik, ia sangat selamat, bukan? Tetapi, bagaimana jika anda melintas jalan 1000 kali sehari? Kebarangkalian untuk dilanggar akan menjadi 10%. Dan jika melintas 10,000 kali, hampir pasti akan dilanggar. Masalah LTCM ialah mereka menggunakan leverage 250 kali ganda yang setara dengan membesarkan risiko 1 dalam 10,000 menjadi 1 malapetaka yang pasti berlaku. Mereka melakukan beribu-ribu dagangan setiap hari, setiap satunya dengan risiko yang sangat kecil. Tetapi apabila diulang secukupnya, peristiwa berisiko rendah akan berlaku. Dan apabila ia berlaku, leverage 250 kali ganda bermakna sekali sahaja sudah cukup untuk mematikan. Inilah makna sebenar bagaimana IQ menjadi senjata. Bukan kerana mereka tidak bijak, tetapi kecerdasan mereka membuatkan mereka percaya bahawa mereka boleh mengukur apa yang tidak boleh diukur. Mereka mentafsirkan kebarangkalian yang sangat rendah sebagai sifar. Mereka mentafsirkan model yang mengatakan selamat sebagai keselamatan di dunia nyata. Mereka terkeliru antara dunia matematik dan dunia nyata. LTCM pada tahun 1998 adalah satu ramalan. Krisis subprima pada tahun 2008 adalah persembahan sebenar. Cuma kali ini, pelakonnya bertukar daripada satu syarikat kepada seluruh sistem kewangan. Apakah perkara yang paling ironik dalam krisis 2008? Risikonya sudah ada di situ sejak awal lagi. Cuma ia disembunyikan dengan sengaja. CDO obligasi, hutang bercagar, MBS security, bersandarkan gadai janji, CDS swap lalai kredit. Pensekuritian adalah proses mengambil pinjaman sampah, menggabungkannya, memotongnya menjadi kepingan kecil, kemudian membungkusnya semula dan memberitahu anda ini adalah aset berkualiti tinggi bertaraf AAA.
Tetapi biar saya beritahu anda apa yang Wall Street benar-benar lakukan. Mereka telah mencipta satu teknik yang dipanggil pemindahan risiko special transfer of risk. Model perbankan tradisional, saya beri anda pinjam wang, jika anda tidak dapat bayar, saya rugi. Risiko dan ganjaran berada pada orang yang sama. Jadi bank akan sangat berhati-hati. Ini adalah logik perniagaan yang telah wujud selama beribu-ribu tahun. Tetapi selepas tahun 2000, Wall Street mencipta cara permainan baru. Bank memberi anda pinjam wang, tetapi akan serta-merta menjual pinjaman itu kepada bank pelaburan. Bank pelaburan mengambil 10,000 pinjaman, menggabungkannya menjadi satu bond, kemudian menjualnya kepada dana pencen. Dana pencen pula menggunakan bond itu sebagai cagaran dengan bank lain untuk meminjam wang bagi membeli lebih banyak bond. Risiko itu dipindahkan dari tangan ke tangan seperti bola panas. Semua orang memegangnya sekejap sahaja dan kemudian membalingnya kepada orang seterusnya. Semua orang merasa risiko bukan pada saya. Risiko itu tidak hilang. Ia hanya disembunyikan di satu sudut sistem. Sama seperti anda membuang sampah dari ruang tamu ke bilik tidur, dari bilik tidur ke dapur. Sampah itu masih ada, cuma anda tidak nampaknya lagi. Yang lebih menakutkan, setiap kali ia dipindahkan, ada orang yang membuat keuntungan. Ejen pinjaman mendapat komisen. Bank pelaburan mendapat yuran penggabungan. Agensi penarafan mendapat yuran penarafan. Peguam dan akuntan, semuanya mendapat bahagian mereka. Jadi, insentif keseluruhan sistem menjadi pindahkan risiko sebanyak mungkin. Semakin banyak dipindahkan, semakin banyak didagangkan, semakin banyak keuntungan dibuat. Siapa yang akan memegang risiko itu pada akhirnya apabila ia meletup, tiada siapa yang peduli. Biar saya jelaskan bagaimana CDO berfungsi. Ya, katakan ada 10,000 pinjaman subprima. Setiap satu mempunyai 10% peluang untuk mungkir. Bank pelaburan akan menggabungkannya, kemudian membahagikannya kepada lapisan-lapisan tranche. Lapisan paling atas dipanggil tranche senior yang merangkumi 80% daripada keseluruhan. Ia hanya akan rugi jika kadar kemungkiran melebihi 20. Agensi penarafan akan berkata, tranche senior ini sangat selamat, kita berikannya taraf AAA. Anda nampak masalahnya? Ia adalah 10,000 pinjaman sampah yang sama, tetapi melalui pemotongan semula, 80% daripadanya menjadi AAA. Sampah menjadi emas. Bukan kerana kualitinya berubah, tetapi kerana kerumitan struktur telah menyembunyikan kebusukan di dasarnya. Yang lebih teruk, lapisan tengah yang dan lapisan paling bawah, tranche yang tidak terjual. Mereka akan menggabungkannya sekali lagi menjadi CDO squared, kemudian memotong lapisan dan memberi penarafan sekali lagi. Sihir berlaku sekali lagi. 80% daripada sampah ni menjadi AAA sekali lagi. Inilah yang saya katakan. Kerumitan bukanlah satu pepijat, tetapi satu ciri. Kerumitan direka dengan sengaja untuk menyembunyikan penipuan. Apabila anda memotong sampah menjadi 1,000 keping, memasangnya semula menjadi 100 lapisan dan melapisinya dengan 50 model matematik, tiada siapa yang dapat melihat dengan jelas lagi apa sebenarnya ia. Semua model ini dibina di atas satu andaian penting. Harga rumah tidak akan jatuh serentak di seluruh negara. Mengapa? Kerana ia tidak pernah berlaku sejak zaman kemelesetan besar. Tetapi, apa yang diabaikan oleh andaian ini
Apabila semua orang bertindak berdasarkan andaian yang sama, andaian itu sendiri akan dimusnahkan. Apabila setiap bank percaya harga rumah tidak akan jatuh, mereka akan memberi pinjaman secara melulu. Apabila semua orang boleh meminjam dengan mudah, harga rumah didorong naik. Apabila harga rumah didorong naik, lebih ramai orang berpusu-pusu membeli kerana harga rumah hanya akan naik. Gelung maklum balas positif feedback loop ini telah menolak harga rumah jauh melebihi nilai sebenarnya. Kemudian, suatu hari, kadar faedah naik. Orang yang meminjam dengan kadar terapung tidak dapat membayar. Rumah dirampas dan dilelong. Harga pun jatuh. Apabila harga jatuh, lebih ramai orang mungkir kerana nilai rumah lebih rendah daripada baki pinjaman. Lebih banyak rumah membanjiri pasaran. Harga pun jatuh lebih cepat. Mekanisme yang sama, semasa naik, ia adalah gelung maklum balas positif. Semasa turun, ia juga adalah gelung maklum balas positif. Seperti kebakaran hutan. Apabila api masih kecil, setiap pokok masih bebas antara satu sama lain, tetapi apabila api mencapai tahap tertentu, semua pokok akan terbakar serentak. Kepelbagaian risiko yang diandaikan oleh model-model itu hilang sama sekali semasa krisis kerana semua risiko saling berkaitan. Semuanya tertakluk kepada andaian sistemik yang sama. Harga rumah akan naik. Mungkin ada yang berkata, tetapi matematik tidak menipu, model adalah sains. Biar saya beritahu anda, matematik tidak menipu, tetapi andaian matematik boleh menipu. Saya ada satu ayat yang telah saya katakan selama berpuluh-puluh tahun. Tunjukkan saya insentifnya dan saya akan tunjukkan hasilnya. Show me the incentive and I will show you the outcome. Masalah utama krisis 2008 bukanlah ketamakan, tetapi arbitraj masa. Arbitraj. Apakah arbitraj masa? Iaitu memisahkan keuntungan jangka pendek daripada risiko jangka panjang, membolehkan seseorang mengambil keuntungan hari ini dan meninggalkan risiko kepada seseorang di masa depan. Seorang ejen pinjaman, komisennya masuk ke poket hari ini, tetapi kemungkinan pinjaman akan berlaku dalam 3 tahun. Seorang pedagang di bank pelaburan yang menggabungkan satu CDO membuat yuran berpuluh-puluh juta yang dicatatkan sebagai keuntungan tahun ini dan bonus dibayar tahun ini. Tetapi sama ada CDO itu akan meletup atau tidak, itu adalah cerita 5 tahun akan datang. 5 tahun kemudian, pedagang ini mungkin sudah bertukar kerja 3 kali dengan bonus terkumpul berpuluh-puluh juta tinggal di rumah agam di Hamptons. Manakala kerugian CDO itu ditanggung oleh syarikat, ditanggung oleh pemegang saham dan akhirnya ditanggung oleh pembayar cukai. Anda nampak? Ini bukan sekadar ketamakan biasa. Ini adalah kecurian merentasi masa yang disistemkan. Mencuri wang masa depan untuk dimasukkan ke dalam poket hari ini. Bagaimana pula dengan agensi penarafan? Model yuran mereka ialah mereka hanya akan dibayar jika penarafan itu diterbitkan. Jika bank pelaburan tidak berpuas hati dengan hasil penarafan, ia boleh memilih untuk tidak menerbitkannya, tidak membayar dan pergi ke agensi penarafan lain. Jadi, agensi penarafan terpaksa bersaing. Siapa yang memberi penarafan lebih tinggi akan mendapat lebih banyak kerja. Ini menjadi perlumbaan ke bawah, race to the bottom. Katakan satu CDO, Moody's memberinya B. Bank pelaburan tidak berpuas hati, pergi ke SP. SP memberinya A. Bank pelaburan akan mengambil kedua-dua penarafan itu, menerbitkan penarafan SP, membayar SP. Lain kali, Moody's sudah belajar, ia akan memberi A+. Hasil akhirnya ialah 98% bond yang disokong oleh pinjaman subprima diberi penarafan AAA, taraf yang sama dengan bond kerajaan AS Lekan.
Ini bukan satu kesilapan. Ini adalah inflasi penarafan yang sistematik. Sama seperti di sekolah, jika gaji guru bergantung pada grade pelajar dan pelajar boleh memilih guru mereka sendiri, anda agak apa akan jadi akhirnya? Semua guru akan memberi grade A kerana guru yang tidak memberi A akan kehilangan pekerjaan. Semua orang dalam rantaian ini melakukan perkara yang sama. Ambil keuntungan hari ini dan lemparkan risiko ke hari esok. Ejen, keuntungan hari ini, risiko 3 tahun lagi. Bank pelaburan, keuntungan tahun ini, risiko 5 tahun lagi. Agensi penarafan, keuntungan tahun ini, kerosakan reputasi bertahun-tahun lagi. Pengurus dana, keuntungan suku ini, jika runtuh, cari kerja baru. Semua orang bermain permainan musical chess. Semua orang fikir mereka akan dapat bangun dari kerusi sebelum muzik berhenti. Semua orang sangat bijak. Semua orang sedang memaksimumkan keuntungan diri sendiri. Tetapi, keseluruhan sistem sedang menuju ke arah tebing. Yang lebih menakutkan ialah, sistem ini mempunyai mekanisme pertahanan diri yang sempurna. Pemekanan tanggungjawab, atomization of responsibility. Apabila krisis melanda, anda ingin mencari siapa yang bertanggungjawab. Anda pergi bertanya kepada ejen pinjaman, mengapa anda meluluskan pinjaman sampah? Dia akan berkata, saya hanya jurujual, bank yang meluluskannya. Anda pergi bertanya kepada bank, mengapa anda meluluskan? Bank akan berkata, kami sudah jual risiko itu kepada bank pelaburan. Anda pergi bertanya kepada bank pelaburan, mengapa anda menggabungkan sampah ini? Bank pelaburan akan berkata, agensi penarafan yang memberikannya AAA. Anda pergi bertanya kepada agensi penarafan, mengapa anda memberi AAA? Agensi penarafan akan berkata, kami berdasarkan model matematik. Model itu betul, cuma realiti mengalami situasi ekstrim. Semua orang ada alasan. Semua orang boleh menuding jari ke bahagian lain sistem dan berkata, bukan salah saya. Tanggungjawab telah dipecahkan semasa pemindahan. Apabila tanggungjawab melalui 10 peringkat, yang tinggal pada akhirnya adalah kosong. Selepas krisis 2008, berapa ramai CEO Wall Street yang dipenjarakan? Sifa. Berapa ramai eksekutif kanan yang memulangkan bonus besar mereka? Sangat sedikit. Kebanyakan mereka pergi dengan pampasan berpuluh-puluh juta dolar, kemudian pergi bekerja di syarikat seterusnya, melakukan perkara yang sama. Mengapa? Kerana tiada siapa yang perlu bertanggungjawab terhadap akibat jangka panjang. Reka bentuk sistem itu adalah untuk membolehkan orang ramai tidak bertanggungjawab asalkan anda dapat bangun dari kerusi sebelum muzik berhenti. Orang miskin kehilangan rumah mereka. Kelas menengah kehilangan simpanan mereka. Pembayar cukai menyelamatkan bank. Manakala orang yang mencipta krisis, mereka sedang minum champagne di atas kapal layar mereka. Sekarang biar saya bercakap tentang leverage. Ramai orang fikir leverage hanyalah satu alat kewangan. Bukan begitu. Leverage adalah pertaruhan dengan masa. Apabila anda menggunakan leverage, pada dasarnya anda sedang berkata, saya rela menggunakan hak untuk terus hidup di masa depan sebagai pertukaran untuk kadar pertumbuhan hari ini. Sebelum tahun 2008, 5 bank pelaburan terbesar di AS mempunyai nisbah leverage purata melebihi 30 kali ganda. Maksudnya mereka menggunakan $1 wang sendiri untuk meminjam $30 lagi untuk melabur. Cukup sekadar harga aset turun 3.3%, mereka akan muflis. Tetapi masalahnya bukan pada angka itu sendiri. Masalahnya ialah leverage telah mencipta peraturan kelangsungan hidup yang terbalik. Biar saya gunakan satu analogi. Bayangkan sebuah hutan dengan 2 jenis haiwan. Satu dipanggil kura-kura, berjalan perlahan tetapi stabil. Satu lagi dipanggil arnab, berlari laju tetapi mudah jatuh.
Dalam keadaan biasa, kedua-dua haiwan ini boleh terus hidup masing-masing dengan strategi kelangsungan hidupnya sendiri. Tetapi sekarang, satu pertandingan diadakan di dalam hutan. Peraturannya ialah, setiap tahun, haiwan yang berlari paling laju akan diberi ganjaran. Tahun pertama, arnab menang. Tahun kedua, arnab menang lagi. Pemilik kura-kura pemegang saham mula tidak berpuas hati. Lihat arnab itu, betapa lajunya dia berlari. Awak pula begitu perlahan. Saya akan tukar pengurus baru. Jadi, kura-kura pun mula belajar berlari seperti arnab. Tahun ketiga, semua haiwan berlari sekuat hati. Yang berlari perlahan disingkirkan. Tetapi, di dalam hutan ada batu, ada lubang, ada tebing. Apabila semua haiwan berlari sekuat tenaga, tiada siapa yang peduli apa yang ada di bawah kaki mereka. Tiba-tiba, sebiji batu muncul. Semua haiwan yang berlari sekuat tenaga tersadung dan jatuh. Hanya beberapa ekor kura-kura yang berlari perlahan yang terselamat. Inilah peranan leverage dalam sistem kewangan. Ia mengubah persaingan untuk kelangsungan hidup menjadi persaingan kelajuan. Ia memberi ganjaran kepada pengambilan risiko dan menghukum kehati-hatian. Ia membuatkan semua orang terpaksa berlari lebih laju dan lebih laju, sehingga seluruh sistem runtuh bersama-sama. Mengapa bank perlu menggunakan leverage 30 kali ganda? Kerana bank yang tidak menggunakan leverage akan tewas kepada bank yang menggunakan leverage. Katakan di pasaran ada dua bank. Bank A tidak menggunakan leverage, pulangan atas equity ROE 10% membuat keuntungan 100 juta. Pemegang saham mendapat pulangan 10%. Bank B menggunakan leverage 30 kali ganda, mempunyai equity 100 juta, meminjam 3,000 juta lagi. Jumlah aset 3,100 juta. Pulangan yang sama 10% membuat keuntungan 310 juta. Tolak kos faedah 150 juta, tinggal keuntungan bersih 160 juta. Pemegang saham mendapat pulangan 160%. Jika anda seorang pemegang saham, anda akan melabur pada siapa? Pengurus bank A akan dipecat oleh lembaga pengarah. Lembaga pengarah akan berkata, lihat Bank B, pulangan pemegang saham 160%, awak pula hanya 10%. Jadi Bank A pun mula menggunakan leverage 20 kali ganda. Kemudian mendapati masih tidak dapat menandingi 30 kali ganda Bank B. Jadi ia meningkatkannya kepada 35 kali ganda. Bank B melihat ini dan meningkatkannya kepada 40 kali ganda. Ini adalah perlumbaan senjata leverage arms, seperti perlumbaan senjata nuklear. Semua orang tahu ia berbahaya, tetapi tiada siapa yang berani meletakkan senjata terlebih dahulu. Kerana orang yang meletakkan senjata dahulu akan kalah. Hasil akhirnya ialah semua bank menggunakan leverage 40 kali ganda. Seluruh sistem dibina di atas asas yang rapuh. Sedikit hentakan sahaja boleh meruntuhkan sistem. Inilah yang saya katakan. Leverage bukan sahaja musuh individu, tetapi juga musuh peradaban. Ia mencipta satu persaingan yang memaksa semua orang menjadi lebih berbahaya. Ia telah menanamkan dilema banduan prisoners dilema ke dalam gen sistem kewangan. Yang lebih menakutkan ialah sifat tersembunyi leverage. Penguatan bukan linear, non-linear amplification. Katakan anda menggunakan leverage 30 kali ganda, pasaran jatuh 1%, anda rugi 30%. Tetapi masalahnya, apabila pasaran jatuh 1%, ramai orang akan panik. Orang yang panik akan mula menjual. Jualan panik membuatkan pasaran jatuh 1% lagi. Orang yang menggunakan leverage
terpaksa melikuidasi posisi. Likuidasi menyebabkan lebih banyak jualan panik. Pasaran jatuh 1% lagi. Kitaran ini mula memecut. Kejatuhan 1% menjadi 2%, 2% menjadi 5%, 5% menjadi 10%. Leverage telah mengubah risiko yang terpencil menjadi risiko sistemik. Ia mengikat nasib semua orang bersama. Ia menjadikan kegagalan satu institusi menjadi krisis seluruh sistem. Saya tidak pernah menggunakan leverage. Bukan kerana saya konservatif, tetapi kerana saya memahami satu fakta matematik yang mudah. Leverage adalah satu-satunya cara orang bijak boleh muflis. Anda boleh salah tentang pasaran, boleh salah beli saham, boleh salah masa masuk pasaran. Asalkan anda tidak menggunakan leverage, kesilapan-kesilapan ini tidak mematikan. Anda boleh tunggu, boleh tahan, boleh merangkak naik semula perlahan-lahan. Tetapi jika anda menggunakan leverage 2 kali ganda, pasaran jatuh 50%, aset anda menjadi sifar, anda keluar dari permainan. Permainan tamat. Jika anda menggunakan leverage 4 kali ganda, pasaran jatuh 25%, anda sudah muflis dan masih berhutang. Tanpa leverage, anda mempunyai peluang tanpa had untuk bermula semula. Dengan leverage, anda hanya mempunyai satu peluang untuk membuat kesilapan. Saya telah melihat ramai orang bijak yang hancur kerana leverage. LTCM pada tahun 1998 dengan 2 pemenang hadiah Nobel, Bear Stearns dan Lehman Brothers pada tahun 2008 dengan pasukan paling elit di Wall Street. Mereka bukan bodoh. Sebaliknya, mereka terlalu bijak. Mereka telah mengira bahawa dalam keadaan biasa, strategi mereka selamat 99% masa mereka betul. Tetapi 1% situasi ekstrim itu sudah cukup untuk memusnahkan segala-galanya. Di sini ada satu perangkap persepsi yang mendalam. Saya memanggilnya bias, kelangsungan hidup versi leverage. Leverage version of survivorship, bias. Apabila anda menggunakan leverage dan membuat keuntungan selama 10 tahun berturut-turut, anda akan berfikir, lihat, model saya betul, strategi saya berkesan. Tetapi, apa yang anda tidak sedar ialah, anda hanyalah orang bernasib baik yang belum lagi bertemu dengan situasi ekstrim. Anda melihat 99 kejayaan, tetapi apa yang anda tidak nampak ialah masih ada 1% peluang yang menanti anda. Dan 1% itu akan menghapuskan semua keuntungan dari 99 kali sebelumnya. Sama seperti permainan Russian roulette. Dalam silinder ada 6 lubang, ada 1 peluru. Anda tarik picu, selamat. Kali kedua, selamat. Kali ketiga, selamat. Anda mula merasa sangat selamat, sangat bijak. Kemudian anda tarik picu kali keempat. Leverage adalah permainan Russian roulette dalam dunia kewangan. Satu-satunya perbezaan ialah jumlah peluru dan kedudukannya. Anda tidak akan pernah tahu. Selepas krisis 2008, Warren Buffett menulis satu ayat. Hanya apabila air surut, barulah anda tahu siapa yang berenang telanjang. Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked. Ini merujuk kepada satu kebenaran yang lebih mendalam. Semasa zaman makmur, kehati-hatian dan kecuaian kelihatan tidak berbeza. Orang yang menggunakan leverage dan orang yang tidak menggunakan leverage, kedua-duanya membuat keuntungan. Orang yang menggunakan leverage mungkin membuat lebih banyak keuntungan. Mereka mempunyai pulangan 30% tahun, manakala anda hanya 10%. Mereka tinggal di rumah agam, memandu kereta sport, muncul di muka depan majalah kewangan, manakala anda ditertawakan. Lihat, saya guna leverage dapat untung 3 kali ganda, awak pula hanya 30%. Awak terlalu konservatif. Tetapi apabila krisis melanda, orang yang menggunakan leverage muflis, manakala orang yang tidak menggunakan leverage masih bertahan.
Berkshire Hathaway tidak muflis pada tahun 2008. Bukan kerana kami lebih bijak, bukan kerana kami meramalkan krisis, tetapi kerana kami telah memutuskan sejak awal lagi kami akan membina satu sistem yang tidak akan mati walaupun dalam situasi paling teruk. Kami tidak menggunakan leverage. Kami memegang banyak wang tunai. Kami melabur dalam perniagaan yang kami fahami sepenuhnya. Kami tidak mengejar pulangan tertinggi. Kami mengejar pulangan yang mampan. Apakah hasilnya? Pada tahun 2008, semasa seluruh Wall Street terbakar, Berkshire masih mempunyai $26 bilion wang tunai. Kami tidak memerlukan bantuan kerajaan. Kami tidak perlu menjual aset. Sebaliknya, kami sedang membantu orang lain. Kami melabur $3 bilion dalam General Electric. Kami melabur $5 bilion dalam Goldman Sachs. Kami melabur $5 bilion dalam Bank of America. Bukan kerana kami badan amal, tetapi kerana kami telah bersedia sebelum krisis melanda. Kami memilih strategi kura-kura. Dalam perlumbaan, kami mungkin berlari perlahan, tetapi semasa krisis, kami masih berdiri. Jadi apa yang sepatutnya 2008 ajarkan kepada kita? Bukan peraturan yang lebih rumit, bukan model matematik yang lebih banyak, bukan keperluan modal yang lebih tinggi. Ini semua hanyalah pembetulan teknikal. Pengajaran sebenar adalah 3 perkataan. Permudahkan, simplify, kembalikan kewangan kepada intipatinya. Apakah intipati kewangan? Iaitu membawa wang penyimpan kepada mereka yang memerlukan modal. Itu sahaja. Mudah. Anda simpan wang, bank bayar faedah. Bank meminjamkan wang itu kepada perniagaan. Perniagaan membayar faedah yang lebih tinggi. Perbezaannya adalah keuntungan bank. Model ini telah berfungsi selama beribu-ribu tahun dan sentiasa berkesan. Tetapi sekarang, kewangan bukan seperti itu. Bank menjual pinjaman kepada bank pelaburan. Bank pelaburan menggabungkan pinjaman menjadi bond. Bond dipotong dan dipasang semula menjadi CDO. CDO digabungkan lagi menjadi CDO squared. CDO cubed. Setiap lapisan menambah sedikit leverage. Setiap lapisan mengambil sedikit yuran. Akhirnya, tiada siapa yang tahu apa sebenarnya aset di dasarnya. Apakah gunanya ini? Tiada. Selain daripada membolehkan orang dalam industri kewangan membuat lebih banyak wang, ia tidak menjadikan ekonomi sebenar lebih cekap. Ia tidak menjadikan perniagaan lebih mudah mendapat pembiayaan. Ia tidak menjadikan penyimpan mendapat pulangan yang lebih tinggi. Ia hanya menjadikan sistem kewangan itu sendiri semakin rumit dan semakin rapuh. Saya dan Buffett telah menguruskan Berkshire selama lebih 60 tahun. Model kami sangat mudah sehingga kelakar. Beli syarikat yang baik, pegang jangka panjang, jangan guna leverage, jangan bermain jangka pendek. Itu sahaja. Mudah. Ada orang mentertawakan kami. Ini terlalu ketinggalan zaman, tidak mengikut peredaran masa. Tetapi, lihatlah hasilnya. Selama 60 tahun yang lalu, pulangan purata tahunan Berkshire ialah 19.8%, yang lebih tinggi daripada 99% dana lindung nilai dan lebih tinggi daripada semua genius yang menggunakan strategi rumit. Bukan kerana kami lebih bijak, tetapi kerana strategi yang mudah boleh bertahan, tetapi strategi yang rumit akan runtuh. Apa yang paling saya banggakan dalam hidup bukanlah berapa banyak wang yang saya buat, tetapi ialah pada tahun 2008, semasa seluruh Wall Street terbakar, Berkshire masih mempunyai $26 bilion wang tunai. Kami tidak memerlukan bantuan kerajaan. Kami tidak perlu menjual aset. Sebaliknya, kami sedang membantu orang lain. Inilah perkara paling asas yang ingin saya katakan. Kebijaksanaan sejati bukanlah meramalkan bila krisis akan datang, tetapi memastikan apabila krisis datang, anda masih hidup. Bukan berlari paling laju, tetapi bertahan paling lama. Bukan yang paling menonjol semasa zaman makmur,
tetapi yang masih berdiri semasa zaman buruk. Saya telah hidup selama 99 tahun melalui zaman kemelesetan besar, menyaksikan perang dunia, melihat krisis kewangan yang tidak terkira banyaknya. Jika ada apa-apa yang telah diajarkan oleh kehidupan yang panjang ini kepada saya, ia adalah pelajaran terbesar yang manusia pelajari dari sejarah ialah manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Selepas kejatuhan pasaran saham 1929, orang berkata, kita tidak akan ulangi kesilapan yang sama. Selepas gelembung.com 2000, orang berkata, kali ini kita benar-benar faham. Selepas krisis subprima 2008, orang berkata, kita tidak akan biarkan perkara seperti ini berlaku lagi. Dan kemudian, pada tahun 2020, semasa wabak, kita melihat Bitcoin mencecah $60,000, saham Meme Stock melonjak, kegilaan di bawah kadar faedah sifar. Arak lama dalam botol baru, bungkusan berubah, tetapi intipatinya tidak pernah berubah. Ketamakan tidak akan hilang, ketakutan tidak akan hilang, sifat manusia tidak akan berubah. Tetapi anda boleh mengubah diri anda boleh memilih untuk tidak menyertai kegilaan ini. Anda boleh memilih untuk membina sistem yang mudah, stabil dan tidak bergantung pada nasib. Anda boleh memilih untuk kekal rasional semasa orang lain tamak dan kekal tenang semasa orang lain takut. 2008 tidak mengajar kita bagaimana untuk mengelakkan krisis seterusnya, tetapi ia mengajar kita bagaimana untuk tetap berdiri apabila krisis seterusnya melanda. Bukan bagaimana untuk mengalahkan pasaran, tetapi bagaimana untuk tidak dimusnahkan oleh pasaran. Bukan bagaimana untuk menjadi lebih bijak, tetapi bagaimana untuk tidak dicederakan oleh kecerdasan. Kebijaksanaan sejati ialah tahu bahawa apabila semua orang menggunakan leverage 30 kali ganda, anda menggunakan sifar. Apabila semua orang mengejar produk yang rumit, anda berpegang pada prinsip yang mudah. Apabila semua orang melihat pulangan suku tahunan, anda melihat pulangan 10 tahun. Apabila semua orang berjudi, anda melabur. Ia sukar. Anda akan ditertawakan. Anda akan dianggap sebagai dinosaur yang ketinggalan zaman. Anda terpaksa melihat orang lain menggunakan leverage untuk membuat wang lebih cepat daripada anda. Tetapi anda mesti ingat, dalam larian jarak jauh, orang yang berlari paling laju tidak semestinya menang. Tetapi orang yang sampai ke garisan penamat pasti akan menang. Saya berumur hampir 100 tahun. Saya masih berdiri. Berkshire masih berdiri. Bukan kerana kami yang paling bijak, tetapi kerana kami telah memutuskan sejak awal lagi, kami akan membina satu sistem yang boleh bertahan dalam situasi paling teruk. Apa yang perlu kami lakukan bukanlah menjadi yang paling menonjol semasa zaman makmur, tetapi masih hidup semasa krisis. 2008 telah berlalu. Krisis seterusnya sedang dalam perjalanan. Saya tidak tahu bila ia akan datang. Saya tidak tahu dalam bentuk apa ia akan datang. Tetapi saya tahu ia pasti akan datang. Kerana sifat manusia tidak berubah. Sejarah akan berulang. Jadi perkara terakhir yang ingin saya katakan kepada anda ialah jangan cuba meramal krisis. Jangan cuba lari dari krisis. Binakan diri anda menjadi seseorang yang walaupun krisis melanda, tidak dapat dimusnahkan. Ini bukan pesimisme. Ini adalah kebijaksanaan teragung yang saya pelajari selepas hidup hampir 100 tahun. Semoga anda masih boleh berdiri di darat semasa tsunami kewangan seterusnya. Semoga anda sentiasa ingat bahawa kekayaan sejati bukanlah berapa banyak yang anda buat, tetapi berapa banyak yang anda tidak boleh rugi. Semoga kebijaksanaan dan keselamatan menyertai anda.